Patut Perdana Menteri ni pecat lah dua orang menteri ni. Simpan apa lagi? Dah kata nak buat reformasi. Patutnya Menteri Pendidikan ni dia kena belajar mengurus krisis. Negara kita dah ada pengalaman krisis isu Zara. Daripada situ Menteri Pendidikan dan kementeriannya dan kerajaan patut belajar dan ambil pengalaman cara handle krisis. Apa benda yang perlu dihandle? Mangsa yang dirogot. Persepsi rakyat kepada tahap keselamatan anak-anak di sekolah. Ini yang patut Menteri cakap. Ini yang patut Menteri highlight. Bukan highlight Perogoh tu boleh ambil SPM. Dia ada hak nak ambil, dia nak ambil periksa bila apa semua tu serah pada undang-undang. Patutnya Menteri cakap, benda tu saya tak mau jawab, serah pada undang-undang. Saya nak tengok hal pelajar yang dirogot, itu lebih utama pada kerajaan. Dan kita nak terus jamin keselamatan kesejahteraan anak-anak di sekolah. Itu cara Menteri respon. Dan ini bukan sekali, dua kali, tiga kali, empat kali Menteri Pendidikan memberi respon yang menambah kegusaran rakyat. Lepas tu kita pun tengok Menteri mabuk, mana mabuk pun. Menteri yang menghidangkan arak dalam majlis dia. Menteri Motek, ikong kali ikong punya menteri. Patutnya prestasi-prestasi menteri yang memang dah memberi impak yang sangat negatif, memalitkan imej buruk kepada kerajaan Madani ni, patut Perdana Menteri ni pecat lah dua orang menteri ni. Simpan apa lagi? Dah kata nak buat reformasi. Inilah reformasinya. Beranilah sikit duk fikir kedudukan kuasa saja. Buat reformasi ni, imej akan naik, rakyat akan suka. Ni buat benda yang semua rakyat tak suka. Menteri dia kekal bertahan pasal nak jaga sokongan politik. Nak jaga kuasa kan nak jaga rakyat.